Assalamualaikum. Saya nak share satu amalan untuk melunaskan hutang. Hutang ni kalau banyak sekalipun, ratus ribu pun, insya-Allah kalau hampa amal betul-betul, hutang ni dapat dibayar. Sebab apa? Sebab dulu saya pernah tersangkut dengan hutang ni ratus ribu. Sebab bisnes saya drop waktu tu. Saya tak tahu nak buat apa, saya buntu. Akhirnya saya amalkan dua amalan ni, alhamdulillah hutang saya clean, hutang saya clear kan dalam masa yang singkat. Okey. Amalan yang pertama adalah hampa baca Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak 7 kali selepas solat fardu dan juga selepas solat Jumaat baca 70 kali. Dengan syarat jangan bercakap dengan siapa-siapa. Selesai bagi salam terus baca. Yang kedua adalah hampa baca alam nashrah laka sadrak sebanyak 40 kali selepas solat subuh selama 7 hari. Insya-Allah hutang hampa berapa juta pun dengan izin Allah Taala akan selesai. Save video ni, kemudian like, comment and share pada kawan-kawan yang mungkin ada masalah hutang. Pening kepala hutang banyak. Alright? So komen alhamdulillah, insya-Allah Allah akan tambah rezeki hampa.